Hai, nama saya Kritika sebagai pencerita. Hai, saya Amin sebagai Ali. Hai, saya Haziq sebagai Abu. Bang, apa itu integer? Cikgu matematik sebut hari itu, tapi Ali tak faham lah. Oh, integer. Senang je. Integer ialah nombor bulat Ali, nombor yang tak ada pecahan atau perpuluhan. Contohnya, -3, -2, -1, 0, 1, 2 dan 3. Semua tu integer. Oh, macam nombor biasa je. Betul, tapi integer termasuk nombor negatif juga. Bayangkan garisan nombor ada positif, negatif dan sifar. Integer ialah nombor bulat positif, negatif dan sifar. Digunakan untuk suku kedudukan wang dan banyak lagi. Bang, tadi Ali terfikir, macam mana air boleh menjadi beku? Ada kaitan dengan nombor integer ke? Ada kaitan, air menjadi beku pada suhu tertentu. Suhu tu ukuran panas atau sejuk, diukur dalam darjah Celsius. Kita guna termometer untuk ukur suhu. Air akan menjadi beku apabila suhunya capai 0 darjah Celsius atau lebih rendah. Jadi, kalau suhu negatif 5 darjah Celsius, air dah jadi ais. Wah, jadi suhu negatif itu integer lah. Tepat sekali. Integer tunjukkan suhu positif dan negatif. Contoh, suhu hari ini 15 darjah Celsius, iaitu integer positif. Esok turun ke negatif 3 darjah Celsius, iaitu integer negatif. Kita guna integer untuk bandingkan. Jadi, integer bantu kita faham beza suhu panas dan suhu sejuk. Betul, memudahkan kita bandingkan nilai. Ingat, integer positif ialah 1, 2 dan 3. Integer negatif ialah -1, -2 dan -3. Dan jangan lupa, sifar iaitu 0 juga integer. Jadi, kalau suhu dari 10 darjah Celsius turun ke -2 darjah Celsius, beza dia 12 darjah Celsius lah kan? Tepat sekali. Ali cepat faham. Dengan memahami integer, Ali kini lebih bersedia. Teruskan belajar. Terima kasih abang. Jom uji apa yang kita dah belajar. Terima kasih abang. Ali dah faham sekarang. Bagus, teruskan belajar. Ingat, integer ada di sekeliling kita. Jumpa lagi dalam video seterusnya.